Rozet letak dua bahan ni supaya sambal kita rasa lagi flavor. Masukkan sambal dalam ikan. Macam tu. Ready untuk kita goreng. Bismillah. Cari sumbat sambal siap. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Hari ini Rozet nak buat cencaru goreng sumbat sambal yang diikat dengan daun pandan. Okey, jom kita start. Cara Rozet siang cencaru sumbat, Rozet akan belah dekat bahagian belakang. Sebab nak sumbat sambal ni kat bahagian belakang kan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni. Lepas tu dekat bahagian kepala ni tekan sikit. Okey. Nanti lepas tu bersih. Okey, siap. Rozet buat sekali lagi. Rapatkan macam ni. Tu. Okey, siap. Rozet basuh dengan air asam jawa. Sahabat rendam sekejap. Okey sahabat, dah boleh basuh bersih. Dalam ni tadi Rozet dah clearkan dah. Nak selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Mula-mula sekali Rozet nak kisar dulu bahan-bahan sambal kita. Ada bawang besar, bawang putih, halia, serai, belacan dengan cili kering ni dah siap. Rebus dah tos bersih dah. Lepas tu kita akan kisar lupat. Masuk je semua bahan-bahan. Belacan jangan lupa air secukupnya. Okey, cukup. Jom kita tumis. Minyak pun dah panas dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambah air dalam blender. Masak sambal ni sampai pecah minyak. Serbuk kunyit sepatutnya letak waktu kisar tadi. Jadi Rozet letak sekarang sebab dah terlupa dah. Api Rozet jaga. Jangan besar sangat. Nanti sambal pahit. Bawah dia hangit kan? Okey sahabat, dah pecah minyak dah. Tak perasa air asam jawa. Kita nak bagi kita punya kuah sambal ni cukup rasa. Letak garam, gula nak seimbangkan rasa. Nak tambah perasa sikit. Batikan. Sementara nak tunggu sambal kering, Rozet nak potong tomato dengan bawang besar. Nak letak dalam sambal. Potong dadu je. Rozet letak dua bahan ni supaya sambal kita rasa lagi flavor. Tomato pun dadukan juga. Rozet nak sambal ni pekat supaya bila kita sumbat dalam ikan tu peratus dia nak keluar balik sikit sebab dia pekat. Lagi satu, bila kita goreng minyak tak berapa nak meletup sangat lah. Kalau cair ada air lagi maksudnya nanti minyak terlalu kuat. Dia punya meletup-letup tu. Alhamdulillah sahabat, paste sambal kita dah siap. Ni, dia dah pekat dah. Dah kering. Lepas tu terus letak ni yang kita dadukan tadi, tomato dengan bawang besar. Sebatikan. Macam ni dah siap lah sambal sumbat kita. Nampak tu, ya Allah, menyelerakan. Rozet ketepingkan dulu. Sebabnya untuk daun pandan ni Rozet nak layur dulu. Baru senang kita nak ikat. Kalau layur, daun pandan jadi liat. Tak senang putus.
Nampak tu, lembek lah. Okey, dia dah liat. Nampak tu. Dah. Kat sini. Mula-mula sekali untuk ikan cencaru ni, taburkan serbuk kunyit dengan garam. Lumur dalam luar. Bahagian dalam pun sama. Letak sekali. Okey, dah lumur cantik dah. Dah rata dah semua. Ready untuk kita sumbat sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan sambal dalam ikan. Macam tu. Tak. Ambil lagi. Tu, penuh. Lagi. Okey, alhamdulillah. Semua ikan cecaru dah siap sumbat. Step seterusnya kita nak ikat ikan cecaru ni dengan daun pandan. Cara rozet ikan, ambil satu helai daun pandan. Ikan. Letak atas dia. Okey, ikat dulu ni. Ikat dulu. Tak apa, yang terkeluar tak apa, kita masukkan balik. Dia lagi senang kalau ada orang tolong pegang kepala dengan ekor. Okay, ikat dulu. Ni, sahabat pusing. Lepas tu masuk ke dalam ni. Macam ni je, siap. Lepas tu, yang ni masuk balik. Bagi dia mampat. Pusing. Kemaskan kat sini. Okey, siap. Macam ni. Nanti bila kita goreng wangi je sebab ada pandan. Lepas tu yang ni masukkan bawah. Macam tu. Ready untuk kita goreng. Alhamdulillah. Minyak dah panas dah sahabat. Tips daripada Mak Rozet supaya bila kita goreng minyak tak percik meletup-letup, letak asal keping. Lepas tu, okey, ready. Bismillah. Bagi bahagian bawah masak dulu baru kita balikkan. Tips nak bagi ikan ni cantik tak hancur, sahabat balikkan sekali je. Sahabat pastikan bahagian bawah ni dah masak, baru balikkan. Macam ni dah okey. Cantik. Okey, sekali. Cukuplah. Kawan dia pula. Lepas tu yang tengah. Okey, tunggu sampai dia masak baru angkat. Tengok tadi kan Rozet ikat kan. Sambal dia keluar kurang lah. Kalau tak ikat banyak sangat sambal keluar. Alhamdulillah ikan cecaru kita siap. Dah boleh angkat. Okey. Sahabat bagi Rozet goreng sampai habis dulu. Ini pun dah siap dah.
Dan ini yang terakhir. Alhamdulillah. Cencaru sumbat sambal siap. Hari tu sebelum ni Rozet dah buat dah versi yang pertama. Ini versi yang kedua. Rozet dah upgrade resepi dia lagi sedap. Okey, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban amin. Jemput makan sahabat. Rozet ambil seekor. Penuh. Panas lagi. Rozet suka perah. 5. Buka dia punya simpulan dulu. Jemput makan. Ambil isi. Masak sebelah. Okey, jemput makan. Suka perah limau. Ini nanti sahabat buat panas-panas sedap. Nak rasa. Kameraman rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan pun lembut je. Rozet beli 6 ekor RM14. Boleh makan 6 orang. Ataupun seekor share 2 orang pun boleh. Ambil sambal dia. Yang ni betul-betul lembut. Masak sempurna. Alhamdulillah, sampai saja video Rozet. Kalau sahabat-sahabat suka dengan video, jangan lupa share, like dan subscribe. Beritahu kat sahabat-sahabat lain tentang channel Rozet. Bye bye. Assalamualaikum. Kita jumpa dalam video. Bye.